Guys, kau nak tahu tak? Sebelum Boboiboy dapatkan kuasa elemental daripada Ochoboard, sebenarnya ada 7 pengguna asal untuk kuasa elemental. Wush, boleh percaya ni? So, jom kita kenali 7 pengguna asal kuasa elemental sebelum Boboiboy. Let's go! Guys, kalau korang tengah layan movie ataupun korang tengah layan YouTube tapi korang tak tahu nak makan apa, ni dia aku nak recommend kat korang makanan yang sangat sesuai untuk korang makan sambil layan cerita ataupun tengah layan YouTube tu. Ada Chocoja, ada cookies, ada biskut durian, lepas tu ada coklat Confetto dan macam-macam lagi. Aku ada letak tag dekat video ni, okey, tag Shopee, korang boleh terus je order dekat situ. Harga berpatutan dan sangat-sangat menarik untuk korang dapatkan. Yang pertama adalah King Balakong yang merupakan pengguna asal untuk kuasa elemental bala. Malah King Balakong juga merupakan seorang raja untuk planet Rimbara. King Balakong ni memang seorang raja yang sangat baiklah dan ramai orang sayang dia. Tapi malangnya semuanya berubah selepas King Balakong tewas di tangan Retaka dan dia juga telah pun mati. Cumanya nasib baiklah Gaharum yang merupakan tukang masak untuk King Balakong masih lagi hidup dan dia membantu Boboiboy untuk dapatkan kuasa tahap ketiga. Yang kedua adalah Tok Kasa. Siapa je yang tak kenal Tok Kasa ni kan? Tok Kasa merupakan pengguna kuasa elemental crystal dan waktu Tok Kasa tengah prime, bukan kaleng-kaleng karakter lah. Dia punya kekuatan waktu tengah prime tu memang padu teruk sampai kan dia mampu untuk menewaskan Retaka pada 100 tahun yang lalu dan dia masih lagi hidup. Cumanya itulah Tok Kasa ni dah tua dan dia pun dah tak fit macam dulu lagi. Yang ketiga adalah Retaka yang merupakan pengguna kuasa elemental solar ataupun gamma. Tapi itulah si Retaka ni dia ada satu sifat yang tak baik tau, iaitu dia tamakkan kekuatan sampai kan dia sanggup untuk merampas kuasa elemental yang lain demi kepentingan diri dia sendiri dan dia telah menjadi main villain dalam Boboiboy movie yang kedua dan dia telah pun berjaya ditewaskan oleh Boboiboy. Yang keempat adalah Mas Mawais. Mas Mawais ni merupakan pengguna kuasa elemental ice dan dia juga merupakan salah satu karakter yang terlibat sewaktu berhadapan dengan Retaka dan status untuk Mas Mawais sekarang ni dia dah pun mati. Seterusnya adalah Panglima Pairapi yang merupakan pengguna kuasa elemental api. Dari segi design untuk karakter Panglima Pairapi ni agak kurang sikit tau, sebabnya badan dia macam kurus ke apa kan. Tapi kita jangan pandang untuk karakter Panglima Pairapi ni dari segi luaran je, sebabnya dikatakan Panglima Pairapi ni punya kekuatan dia hampir je berjaya untuk menewaskan Retaka tau. Tapi malangnya disebabkan ada benda yang berlaku, dia pun telah pun tewas di tangan Retaka. Dan status untuk Panglima Pairapi pun dah mati. Yang keenam adalah Ku Puteri yang merupakan pengguna kuasa elemental beliung. Ku Puteri ni merupakan kerabat diraja untuk planet Windara, yang mana untuk Arc Windara kita akan dapat tengok pada bulan 6 tahun depan. Dan Ku Puteri masih lagi hidup selepas dia dari pertempuran menentang Retaka. Ku Puteri telah pun diselamatkan oleh Marshal Maripops. Dia telah menutup tubuh dia dalam kepompong untuk rawat segala luka dia dan dia akan bangkit semula dalam Arc Windara nanti. Yang terakhir adalah Satrianta yang merupakan pengguna asal untuk kuasa elemental Voltra. Satrianta ni antara pengguna kuasa elemental yang terkuat jugalah dan dia mempunyai keturunan iaitu Kolda dan juga Kirana yang akan muncul dalam Arc Gurlatan pada tahun 2025 dan Satrianta dah pun mati. So tu je lah 7 pengguna asal untuk kuasa elemental sebelum Boboiboy.